Saya datang sini nak buat rawatan lah untuk kaki. Mula-mula nak buat sebelah je yang sakit, belah kanan. Tiba-tiba dah scan, sebelah kiri ni dah habis pula gel. Alhamdulillah lah bila masuk yang belah kiri ni masuk gel, kaki bertambah kuat, sehat. Yang sebelah kanan ni mula-mula hari tu tak keher. Lepas tu urut punya urut, tulang tu macam dah renggang. Lepas dah keluarkan, alhamdulillah dalam 2 minggu ke, alhamdulillah lah dapat tahu amal medik ni daripada kawan-kawan. Mula tak tahu juga. Teruslah saya pergi, tak tahan dah sakit ni dah 3 minggu ni. Lepas 2 minggu macam tu, memang perasan mak dah boleh jalan biasa, buat masak. Dah boleh masak bini. Dia rasa macam okey lah. Penerangan pun okey. Sebab dia pun panggil saya sebagai anak kan. So dia tunjuk lah. Dia keluarkan air. Dia explain satu-satu. Makcik memang perhati. Memang tak sakit. Buatlah rawatan. Masa injection tu, nak keluarkan air radang tu, dah keluar tu rasa kaki kita ringan sangat. Kira amal medik ni sebenarnya rasa famous lah kat Bukit Belimbing. Sebab 2-3 orang kan yang buat. 5-6 orang. Terima kasih. Dia gacu mak. Terima kasih banyak. Masa tengah minggu nanti boleh teringat amal medik. Ingat. Memang tersemat dalam hati. Ya Allah, alhamdulillah.